Jadi dia punya nanti. Get to know each other. First time ke datang museum? First time datang museum? Semua first time datang museum? Siapa group leader? Aisyah group leader. Jangan hilang lah. Setelah ambil nombor-nombor semua kan. Siapa group leader sini? Kamu? Ada. First time yang datang museum. Belum tak? Intervention. Belum tak? Dia orang kat belakang, dia ambil aktiviti. Oh. फिर उसके बाद Sebagai jenis keris. Which way? Apa jenis keris ada? Tu kambing and keris. There is ada tiga jenis. Ada 3 jenis keris. Where's the Portuguese soy? Iso. Where do you see it? Tadi. After lepas. Dia kita tak mana. Punya baju. Ha?
So well, nice. This part Tisu basah ada memang. Adam nak tak Adam? Tisu basah. Buat apa? Tapi nanti Alah. Tegak balik. nak buat closing dekat sini. Closing kat sini lah. Tapi nak buat video. Nanti kita panggil lah bila dah nak closing nanti. Kenapa kata korang Kita buat style podcast. seorang kena buat intro. Kena ada cerita. Okey, apa kau yang kena buat intro? Lepas tu gila-gila lah. gila-gila. Tukar-tukar ni. Kita buat dekat. So maksudnya 3 orang cakap intro, 3 orang je. Orang cakap, oh 3 video Ada 3 video. So video pertama siapa nak masuk? Abang ada kat mana situ? Dah ada skrip pun? Tak ada skrip, fikir-fikir. Yang intro tak, itu tak ada skrip. Yang cakap tu kena ada skrip lah. Ha. Bincang. Saya tengah Tengah je. makan. Tak apa, bincang-bincang. Kan? Kan tapi kan politik dalam negara. Apa hanya kelak? Okay. Seperti ni nak buat video ni. Okay, siapa nak cakap dulu? Hutan lah. Yang paling kecil pada besar. Okay, saya akan tanya apakah yang anda boleh lakukan untuk memastikan negara kita tidak terjajah lagi. Pertama, sama masyarakat. Kedua, cara mencegah rasuah. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Okay, wow. Lepas apa? Antara rakyat yang menangkau. Okey. Betul? Saya tanya. Saya setuju. Kenapa kita buat duduk? Kita berlakon. Kita buat macam kita borak-borak. Betul? Boleh? Tak apa je lah. Saya ingin buat wawancara. Wawancara tadi. Okey. Lagi satu. Tadi soalan tadi apa? Soalan nak dijajah negara kita untuk dijajah lagi kan? So, selalu kalau dijajah ni adalah apa? Negara yang kuat menjajah negara yang lemah kan? So kita kena kuatkan pertahanan ekonomi first. Kita kena kuatkan ekonomi negara. So sebab kita nak kuat kan? Kita nak 3. Apakah cara-cara? Kamu kena jaga pula. Jangan main. Jangan gelak. Kenapa tak jaga aku? Kenapa tak jaga aku? Jangan tanya. Dia ni kan? Dah. Li kan? Dah, dia kali tu yang pertama kat sini, yang kedua kat situ. Oh iya ke? Macam tu. Okay, dah. Action baru kau cakap. Okay, fokus eh. 1, 2, 3. Apakah cara-cara untuk memastikan negara kita tidak dijajah sekali lagi? Okay. Tuan Abang ni tanya Oh, ya. Bang. Ya sikit banyak. Apa je? Apakah cara-cara memastikan negara kita tidak dijajah sekali lagi? Cara-cara dia, yang pertama, kita kena memperkukuhkan pertahanan negara. Dan yang kedua, kita utamakan subjek sejarah supaya apabila generasi baru belajar sejarah, diorang belajar sejarah, dia akan mengenangi sejarah yang lama dan tidak akan ulanginya lagi. Okey. Ngam. Alright, so let's start with Adam, kumpulan 3. Okay. Go Adam! Go Adam. Semangat!
discuss topik apa hari ni, apa yang Adam dapat daripada grup dan sebagainya. Okey? Bismillah. Akhir sekali Ha? Akhir sekali Dah ni, dah. Okey, boleh. Okey. Pengajaran yang saya dapat hari ni yang kita ni bangun pagi kan. Kita kena cakap syukur, alhamdulillah kan. Lepas tu kita kena cuba gak belajar tentang sejarah negara, sejarah orang lama and kita punya kebudayaan. Okey. And saya belajar hari ni yang tak semua benda kena buat seorang-seorang. Kita kena ada teamwork, kena ada kerjasama dengan orang lain dan kena faham kata orang lain juga. Right? And yang saya belajar sekarang ni sejarah ni kita kena belajar juga. Memang benda tu penting sebab sejarah ni sejarah ni dia nak bagi tahu kat kita ni yang orang lama tu dah pernah buat. Jadi kita jangan nak cuba buat dah sejarah ni. Walaupun sejarah tu okey ke tak okey, janganlah buat juga. Sebab okeylah. Yang okey tu kita buat kan? Yang okey kita buat kan. Yang tak okey tu janganlah buat dah. Jangan buat dah. So satu lagi kita nak juga bagi tahu dekat anak cucu ke generasi baru ke tentang sejarah lama. So tapi setiap hari kita hidup ni kita dah buat dah sejarah kita. Sejarah kita sampai ke sini ke, sampai ke sana ke sini. Okeylah. Itu je lah saya faham. Ramai. Dua-dua ni. Ya. Mantap ke? Okey, siapa lah? Mana? Bangun pagi tu Uma. Okey, Uma. Okey, Uma dari kumpulan 4. Apa yang dapat daripada kat museum tadi pasal kenikmatan sebuah kemerdekaan. So bila kita merdeka, kita dapat amalkan agama kita dengan lebih aman. So itulah. Okey, alright, good job Uma. Okay, let's go Aisyah. Aisyah dari kumpulan 2. Okey, Aisyah dari kumpulan 2. Okay, apa yang saya belajar hari ni sebenarnya sejarah ni sebenarnya best sebab kita dapat belajar seni bina, cara perdagangan, cara dia memburu pada zaman-zaman yang dulu daripada Paleolitik, Neolitik pada zaman logam. Tapi cuma kita tak suka sejarah ni sebab kita kena buat exam. Itu je sebab kita tak sukanya. Sebenarnya best ni sejarah. Dan kita ni dapat belajar yang kita ni tengok pada sejarah ni, kita dapat tahu yang cara nak mengelakkan kesalahan masa dulu yang pernah buat masalah. So kita belajar dan kita mengelakkan buat benda tu. So benda ni tu juga kita berperasan betul lah tadi yang beberapa kumpulan yang bercakap tadi, kita perlu bekerjasama untuk nak mendapat result yang sangat terbaik dan mantap. Ya. Itu sahaja. Hidup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya belajar yang kita perlu menghargai kita punya sejarah dan budaya negara ini. And we need to know how to work together. Kita always need teamwork. Okay, not everything you kena buat seorang-seorang. Itu saja. Fatimah?
Fatimah, come on. He doesn't want to. Okay, then that's okay. That's okay. Alright, so that's it for group. Fatimah, you sure you don't want to go? No. Okay, then that's okay. So that's the end of our reflection, alhamdulillah. So hopefully semua orang dapat sesuatu. Actually nampak korang semangat sangat hari ni dan alhamdulillah Allah bagi kita cuaca yang teruk hari ni kan. Alhamdulillah, doa kita makbul daripada pagi tadi. Okay, so kita nak minta Pakcik Abdullah bagi ucapan sikit sebelum kita tutup dengan bacaan doa daripada Amirul So jap. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah selesai untuk program hari ini, insyaAllah. Ini adalah rasanya probably paling jauh so far yang kita pergi sebagai Scrum Team, at least sejak saya dah jadi YDP ya. Pada tahun lepas kita ada camp dekat Nenas tu. Dekat Mandi tu lah. Kan? So tahun ni insyaAllah kita itulah kita belajar daripada sejarah. Jadi macam mana kita punya sejarah tu dia boleh daripada sejarah pribadi, sejarah organisasi, sejarah negara, sejarah dunia, dan sejarah alam. So itu adalah daripada kecil-kecil hingga besar-besar. Jadi alhamdulillah tadi dengar adik-adik cakap tentang kita mempelajari daripada pengalaman orang lain, daripada benda-benda silap ataupun betul yang telah dibuat oleh orang lain sebelum ni. Itu adalah perkara-perkara yang memang sepatutnya menjadi sebahagian daripada kita punya amalan, kita punya mindset. Sebagai orang Islam, kita mengikuti sebaik mungkin nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan antara nasihat yang dia pernah beri adalah hikmah itu adalah hak milik orang mukmin. Dia adalah yang paling berhak di mana sahaja dijumpai. Jadi kat mana sahaja kita dah jumpa hikmah tu, apabila kita jumpa suatu wisdom tu, dan orang mukmin lah, orang Islam lah yang paling berhak sekali pada hikmah, pada pengajaran. Jadi memang ada sesuatu untuk supaya kita nak pelajari daripada bangsa kita, daripada bangsa lain, daripada mana-mana yang kita dapat hikmah, mana-mana kita dapat pelajaran untuk supaya kita nak supaya kita boleh beramal ibadah, kita nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memerlukan untuk supaya kita sentiasa memperbaiki diri, kita sentiasa improve. Jadi alhamdulillah so far bagi saya sendiri lah, ini adalah so far program paling best sekali lah. Tapi walaupun dah kata letih lah kan, ada yang tunggu masa-masa boleh tanya best lah dia. Okay, tak apa. Tapi at least something different lah, insyaAllah. So semoga untuk semua boleh join lagi sekali bila kita ada lagi program-program yang macam ni. Dan insyaAllah semoga pengajaran-pengajaran yang diambil pada hari ini kita boleh kita boleh masukkan dalam kehidupan kita dan kita boleh jadi amal kita hari-harian. Okay? Itu saja. Terima kasih Haji Allah. Okay, so insyaAllah sekarang kita nak tutup live sebelum kita gerakkan mati. So minta adik Amirul datang ke hadapan untuk bacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para baginda. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Bijaksana, kami mendadah tangan hanya dengan penuh kesyukuran atas segala nikmat dan kemudahan yang
berupa penyiapan sepanjang langsung proyek eksplorasi warisan MRT Tan Pedro ini. Terima kasih Allah kerana menunjukkan kami mengisi waktu dengan ilmu, pengalaman baru dan semangat ukhuwah yang mengerat hubungan sesama kami. Ya Allah, sekiranya ada kebaikan daripada kami program ini, maka kurniakanlah kami ganjaran pahala, dan sekiranya ada kekurangannya, maka ampunilah kelemahan kami. Jadikanlah ilmu dan pengalaman hari ini sebagai bekal untuk kami menjadi insan yang lebih berilmu, lebih bersyukur dan lebih bertanggungjawab. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan dan kami dengan perjalanan pulang dan rehatkanlah tubuh kami setelah penat kelelahan. Berikan kami kekuatan untuk terus mencari ilmu dan redha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Adik Amirul. So, ada apa-apa pesan lagi ke dia? Khadijah, ada apa-apa promotion ke? Next kali ada. Okay, semua. Bye. Aku kena kali.